Ada elektrik, semua ada kawan, ada tempat selamat, selesa bro. Nak apa lagi? Bapak mak hantar sampai tepi kelas. Abang-abang betul lumuh buat naik barang. Tak best lagi. Anak bestnya lah. Duduk dalam gundi emas pun, kalau tak rasa buat jadi tak best juga walaupun emas. Duduk dalam apa gudang beras pun, kalau rasa tak best juga. Dia kena redha, terima dia dengan sebagai, jadikan benda tu best. Ingat abah best ke tantang ni? Tak best lah. Tidur je best. Tapi abah jadikan dia best. Kita kena pusing benda tu jadikan dia best. Dia jadi tak best, bila-bila pun tak best. Tukang masak yang nak masak kat hang tu, ingat best lah dia main api pun, tapi dia rasa dia masak bagi budak-budak makan, dia rasa best. Dia rasa dia dapat berkhidmat pada anak-anak yang sedang belajar. Awak lagi lah nak hafal Al-Quran. Allah akan lorongkan benda-benda mudah. Kena positif. Bila positif, dia akan datang positif. Positif memberanakkan positif. Negatif memberanakkan negatif. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.